Assalamualaikum. Okey, kembali bersama saya Farid Rizwan dalam segmen DIY. Okey, untuk kali ni Farid nak buat coaster untuk kita letak cawan kalau air panas ke ataupun air sejuk. Antara barang yang diperlukan, para penonton perlukan tali ni, dan kita perlukan kad manila, kita perlukan glue stick, berbaris, kita perlukan gunting, pen dan masking tape. Okey, mari kita mulakan. Kita dapatkan measurement saiz coaster terdahulu. Seperti biasa, Faris gunakan saiz ini sebab dia lebih common untuk saiz cawan yang biasa orang pakai. Okay, kemudian kita akan potong untuk saiz yang kita buat. Kita agak-agak bahagian tengah untuk kita mulakan melilit. Jadi kemudian tuan-tuan, kita akan glue dahulu permukaan ni untuk memudahkan lilitan tu dibuat. So Faris tengah melilit ni, kita akan lilit seperti biasa. Kita akan sambung lilitan ni sampailah sempurna. So kita gunakan tali ni sebab dia boleh meresap air. Okey, alhamdulillah selesai dah. Faris pun dah siapkan dua. So lepas ni bolehlah kita gunakan sebagai hiasan dalam mana-mana telefon. Okey. Okey, apabila kita orang dah sampai dekat rumah awak ni, dia lebih pada konsep macam Bali punya konsep. Apa yang kita nak buat untuk hari ni ialah dekat kawasan yang tile ni, dekat tile ni dengan rumput-rumput supaya nampak lebih hijau. Dekat pasu-pasu dekat tepi sebelah pagar ni, kita akan keluarkan semula dan akan masukkan pokok-pokok yang baru. Okey, dekat kawasan yang berlubang ni pula, kita akan korek semula dan kita akan letak pokok yang dia beri nama Pinjepeni ataupun pokok kemboja. Okey, sebab itulah saya datang rumah awak, nak cantikkan balik rumah awak ni. Sebab setengah orang pun ingat kawasan kecil, lepas tu kawasan yang dah berbotai tak boleh nak buat landscape. Tapi kalau dengan kita orang, insyaAllah kita akan buat betul untuk cantikkan, untuk hijaukan lagi laman rumah awak ni. Saya mengharap itulah untuk sebab rumah saya ni banyak tile, jadi saya perlukan kehijauan tu. Macam mana yang awak nak tu, macam cita rasa awak tu, kita akan cuba untuk cantikkan rumah awak. Boleh. Janji awak puas hati, cukup. Memang terbaik. Black leather with a 20 black roll. Sebab pattern wall tu yang kita pasang ada tak sama sebab permukaan dinding dia tak rata. Jadi kita kena cabut balik dan pasang balik dengan kita akan ukur balik pakai laser lah, untuk ukur balik pakai laser supaya benda tu boleh seimbang. Sebab kita pasang ikut apa yang kita ukur daripada kedai. So bila kita sampai kat sana ada perubahan, jadi dia tak sama lah. So masa buka balik, apa yang penting kita buka balik, kita bagikan semua kuati. Yang penting wak confirm senyum, sila senyum sampai tadi. Cik Zakuan, macam mana dengan rumah Wak Doyok? Rumah Wak Doyok ada kalau rahsia. Tengok bila sampai. Saya pun rahsia jugalah ni. Bila sampai ni, okey, boleh turun. Assalamualaikum Makcik. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Nampaknya sedang menikmati suasana baru dekat depan rumah ni. Ya, okey. Makcik suka ke? Seronok. Baiklah penonton, inilah dia. Cantik tak? Okey, sampai-sampai je tadi, saya ingatkan dah salah rumah sebab dah beza sangat daripada awal kita sampai hari tu, betul tak? Sekarang ni dah berbeza. Okey, inilah dia Encik Anas daripada Digital. Inilah yang telah dipertanggungjawabkan untuk menghias halaman rumah Wak Doyok ni. Betul. Okey, Encik Anas, cuba cerita sikit tak konsep dia apa hari ni? Okey, konsep untuk rumah
buat doyo ni, kita lebih ketengahkan konsep ala-ala resort macam Bali ni konsep lah. Okey. Di mana kita mengetengahkan pokok-pokok seperti pokok kemboja. Lepas tu pokok-pokok apa macam pokok-pokok yang tropikal lah. Macam pokok draco dan susunan batu supaya nampakkan lagi konsep-konsep Bali ni konsep. Saya nampak banyak penggunaan rumput kat sini kan. Hari tu memang tak ada langsung rumput. Sebelum ni memang tak ada rumput. Atas ni semua tile ataupun simen lah. Macam mana Wak? Oh. Seronok tak? Saya Puas hati tak? kalau tak masuk rumah, tengok kawasan rumah saya yang pool ni memang rasa teruja lah. Terima kasih kepada The Hutan telah merealisasikan konsep Bali ni. Sebab saya memang suka ke Bali sebab saya ada kerja kat sana kan. Jadi saya nak buat konsep tu di rumah tapi tak ada idea dan tak ada orang yang boleh buat konsep seperti ini. Jadi bagi pihak The Hutan yang buat rumah saya ni menjadi satu lebih menarik dan sejuk hati memandang. Okay? Sebab saya suka bila saya balik rumah malam-malam ke petang saya duduk di sini. Dia jemput saya lah. Santai kat sini. Santai kat sini. Angin pun sedap. Sebab belakang ke laut rumah. Okey, dah kat sini kita selfie lah boleh tak? Boleh. Okey, jom. Satu. Let go.